Fungsi f memetakan x kepada 5x tambah 2. Kita perlu menentukan fungsi songsang. Jadi, cari f songsang bagi x. Terlebih dahulu, kita gantikan f of x kepada y. Kedua-duanya membawa maksud yang sama. Kedua-duanya merujuk kepada output. Jadi, y sama dengan 5x tambah 2. Ini akan memudahkan kerja kita untuk mencari songsang bagi sesuatu fungsi. Now, seterusnya kita gantikan kedudukan pemboleh ubah x dengan pemboleh ubah y. Right? Jadi, y dah menjadi 5y, x dah menjadi perkara rumus. Kemudian, susun semula fungsi itu supaya y menjadi perkara rumus. Jadi di sini kita ada x tolak 2 bahagi 5 di mana kita dah berjaya menukarnya kepada fungsi songsang. Dan ia dikatakan adalah sama dengan f bagi y. Kenapa? Kerana sekarang yang ini adalah songsangan. Jadi bila f of x disongsangkan, dia akan menjadi f of y atau f songsang bagi x. Kedua-dua ini adalah sama. Okay, dia merujuk kepada benda yang sama. Jadi sekarang saya tuliskan menggunakan tata tanda fungsi songsang, f songsang x sama dengan x tolak 2 per 5. Jadi beginilah kita menentukan fungsi songsang bagi sesuatu fungsi yang diberikan. Nah, bahagian B pula, kita diarahkan untuk menilaikan fungsi f songsang bila input adalah 7. Jadi di sini saya akan nilaikan fungsi songsangnya dengan 7, maka di mana ada x saya gantikan dengan 7. So 7 tolak 2 adalah 5, maka fungsi songsang f bila x ialah 7 adalah 1. Nah, apa maksud ni Apa maksud ni? Ini sebenarnya adalah input. Input bagi mana? Input bagi fungsi asal. Apa yang telah berlaku di sini ialah, kalau saya tunjukkan dalam bentuk gambar raja, 7 dipetakan kepada 1. 7 dipetakan kepada 1 di bawah fungsi songsang f bagi x. Now, kalau begitu, saya boleh petakan 1 balik kepada 7 menggunakan fungsi asalnya. Betul ke tidak? Apakah fungsi asal? Fungsi asal adalah f of x. Apakah f of x? F of x adalah sama dengan 5x tambah 2. So, apakah input? Inputnya adalah 1 kan? 1. Sama dengan 5 darab 1 tambah 2 sama dengan 7. Nampak tak? Dia akan balik.